Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dah beli air filter performance ESR daripada ESR. Yang ini dah rupa air filter performance untuk model Z15 GT. Okey, sekejap lagi kita tunjuk yang TKKR pula. Okey, saya dah buka yang TKKR saya ni. Anda boleh saksikan dia punya dalam dia. Taklah kita kata kotor kan. Okey, dia memang okey, tapis. Dia punya debu-debu apa habuk, dia punya span dia macam ni. Kalau ESR macam ni, yang ni TKKR. Anda boleh saksikan dia punya bentuk tu sama je, design yang dekat dalam ni je lain. Yang ni macam style sarang laba-laba sikit. Dia punya bentuk corak-corak dia punya apa plastik tu. Yang ni pun macam tu jugalah, tapi dia ada jarang-jarang lah. Jarang banyak lah. Dia punya ruang ni nampak ESR ni lebih ruang banyak lah. Kalau TKKR pun ada ruang juga, tapi dia macam ni lah. Orang kata apa? Plastik-plastik ni banyak kat sini kan. Kalau ESR tu simple lah. Jom kita tengok dari segi kualiti span dia. Tengok pada ni cahaya matahari tu kan. Ini ESR punya. So anda boleh lihat lah ketebalan yang ni. TKKR punya tu. Kalau tengok dari segi ketebalan dia, ESR lah. Dia punya padat span tu kan, kalau kita pegang lah, kita pegang macam ni. ESR ni dia kata tebal. Kalau TKKR ni dia tebal juga, tapi dia lembut. Lembut sikit span dia tu. Kalau ESR dia pejar sikit lah. Nampak padat sikit. So tadi kalau saya tengok kat cahaya matahari, ESR ni kurang. Dia punya nampak cahaya lah. Ni banyak sikit berbanding ESR. Tapi kita kena pasang pakai, rasa dia punya performance dia macam mana kan, baru kita boleh bagi conclusion lah. So saya nak pasang dekat ZDT saya ni, tapi saya dah buang dia punya domoy ni. Tak apa, kita try buang domoy, kita rasa perbezaan dia dengan yang TKKR. Ok guys, saya dah pasang ESR punya dalam kotak ni, dah bubuh cover, dah kunci dah. Jom kita dengar dia punya bunyi. Bunyi sebab exhaust standard kan. Jadi kita dengar dia punya kotak angin lah. Okey, bunyi dia macam tu guys.
dari segi acceleration dia sama aja. Tapi yang ESR ni kalau kita buang domoy tu kan, dia bunyi dia rasa macam padat sikit. Okay guys, pickup dia memang syadu lah. Pickup dia dia kalau buang domoy bunyi dia memang best lah bagi saya bunyi ni kan. Exhaust standard, saya exhaust standard. Exhaust standard. Tu tak percaya tu tengok lubang lah. Exhaust standard. So guys, dari segi apa saya boleh katakan kat sini lah, saya pecut tadi memang rasa yang ni best ESR punya lagi. Dia best sikit lah, sikit dengan bunyi dia pun ada. Dia punya padat bunyi. Apa kata bass ada sikit. Sikit lebih daripada TKKR tu bagi telinga saya lah. Telinga anda saya tak pastilah. Yang sedap, saya suka ESR lagi. Dia punya orang kata apa, tangkap dia punya respon, dia punya kepantasan, kecepatan tu dia ada dapat lebih sikit berbanding TKKR. Untuk itu pandangan saya lah, first time saya pakai yang ni. Kalau yang TKKR tu, kalau saya tarik tu dia macam tu juga, tapi orang kata apa, kejap dia tu, padat dia tu yang tak dapat sikit macam ESR ni. ESR ni lebih sikit plus satu, lebih sikit lah. Saya rasa macam tu lah kan. Kalau anda mungkin anda kata sama saja kan, tapi saya rasa saya akan pakai ESR ni. Yang ESR ni punya Evita Performance. Sebab saya tarik tadi pun dia rasa lonjakan tu dia ada lebih sikit lah. Tak tahulah kalau anda mungkin anda tak rasa macam tu kan, tapi saya rasa macam tu dia lebih sikit. Memang berbaloi lah kalau anda nak beli yang ESR punya ni, sebab harga dia pun 35 satu. Evita Performance ni kan. Okey. Mungkinlah sebab dia punya ruang angin tu dia masuk lebih mudah dan banyak, saya rasakan mungkinlah macam tu lah. Dan sepan dia tu tebal sikit, padat sikit pejar tu ke jalan. Orang nak kata apa tu, dia lah padat lah sepan dia tu kan. Mungkinlah sebab tu lah dia bunyi dia tu lebih bass sikit banding yang TKKR tu. Kalau anda dengar tadi kan, saya start lagi untuk anda dengar. Dia ada macam dia padat sikit lah, tak banyak. Dia tak bunyi ringan, yang tu dia ringan sikit. Saya rasa macam tu lah. Tapi dua-dua fungsi sama bagi dia punya acceleration dia sedap kan. Pickup dia tu kan, pickup dia tu rasa cepat lagi kan. Memang rasa P tu dia respon lah, orang kata respon dia cepat. Itu je. Itu tak buat exhaust lagi. Kalau yang buat exhaust mesti, saya rasa kalau yang dah buat exhaust tu try ESR punya, mesti lagi best sikit lah. Saya rasa macam tu lah pandangan peribadi saya. Ok guys, terima kasih menonton. Motosikal saya pun dah
nak kena servis dah. Sekarang pun 10,755. Nak kena servis pula 10,855. Tengok sekarang ni okey lah, enjin tak ada masalah. Saya tak tukar lagi rantai kecil kan. Nak kena tukar juga sebab ni apa first model yang tak ada apa problem lah, takkan lah, cuma nak kena ada recall rantai kecil tu. Okey guys, terima kasih menonton, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.